Malaysia Through My Lens bukan sekadar sebuah channel tentang tempat-tempat menarik. Ia adalah cerita tentang sebuah negara yang aku cintai, Malaysia, tanah tumpah darahku. Setiap perjalanan, setiap jalan yang dilalui dan setiap detik yang dirakam, aku ingin berkongsi Malaysia seperti yang aku melihatnya. Kerana setiap tempat mempunyai kisah dan setiap perjalanan mempunyai makna. Inilah Malaysia seperti yang aku lihat dan seperti yang aku rasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kalau sebut Kuala Terengganu, ramai akan terbayang pantai, keropok leko atau pasar payang. Tapi kali ini, kita tinggalkan dulu seketika apa yang kita bayangkan. Kita tinggalkan jalan raya. Hari ini kita akan menyusuri Sungai Terengganu, melihat bandar ini dari perspektif yang berbeza. Kita akan melihat bandar ini dari atas air, menaiki river cruise yang menyusuri Sungai Terengganu. Jom kita nikmati perjalanan ini bersama-sama menerusi lensa kamera aku. River Cruise Sungai Terengganu ini menawarkan perjalanan bot selama 30 minit hingga 45 minit yang menyusuri mercutanda ikonik seperti Taman Tamadun Islam, Masjid Kristal dan Jambatan Angkat. Tiket berharga RM30 seorang untuk dewasa. Bot biasanya akan berhenti seketika berhampiran Jambatan Angkat dan Masjid Kristal untuk penumpang mengambil gambar dari atas air. Lewat petang adalah waktu yang paling sesuai kerana jika bernasib baik kita akan dapat melihat sunset. Dah puas menikmati pemandangan cantik di muara Sungai Terengganu, kita boleh singgah menghirup secarung kopi
di House of Losong. Lokasinya terletak di tepi sungai, tak jauh dari jeti Losong Pasir tadi. Betapa nikmatnya menghirup kopi dengan pemandangan yang seindah ini. Terima kasih kerana menonton. Semoga berjumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum.